Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alidin Muhammad Faizal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Matang. Kod sekolah TEA 5035. Saya memahami bahawa konsep murid sejahtera yang bertujuan untuk membentuk murid berilmu, beradab, berkeyakinan, berkemahiran dan berdaya tahan. Murid yang beradab akan menghormati guru dan rakan-rakan, manakala murid yang berilmu berusaha untuk menambah pengetahuan. Selain itu, murid yang berkemahiran dapat meningkatkan bakat diri dan berkeyakinan untuk mencapai kejayaan. Konsep ini memberi impak yang positif kepada warga sekolah kerana dapat mewujudkan pembelajaran yang positif, meningkatkan disiplin murid serta mengeratkan hubungan silaturahim antara guru dan murid. Itu, semua murid perlulah mengamalkan konsep ciri-ciri murid sejahtera kerana dapat meningkatkan kecemerlangan murid dan sekolah. Sekian, terima kasih. Dari saya Arif Daniel bin Muhammad Faizal.